Okey. Okey, aku dah buat dah. Kita tengok balik. Dah siap apa? Wah, sudah siap. Aku tinggal jadi ikat 2 jam. Bila dah sampai dah siap lah kereta. So dah buat dah. Ni mat racing punya. Sampai ke aku semua lepas baru sekali pun nampak cantik sikit. So dia akan panas tu menyerap panas lah. Dah siap. Tak tahu. Aku rasa kereta aku kena setting balik bang. Dah aku dah tukar banyak barang kan. So bila dah siap ni test bunyi nak lagi kan. Kalau tengok macam mana bunyi lah nanti. Juga kemas lah. Yang original ni mana? Oh tu original. So ini yang original punya. Original Polo 2, original Honda punya. So ni downpipe dia. Oh, panas lagi ya. Ni downpipe. Ini je aku tak pasang lagi ni. Ni brake disc belakang aku boleh pasang lagi ni. Aku kena pasang juga kan secepat mungkin. Oh tu barang dia. Oh. Belum tahu ni. Okey. Boleh start engine tak? Bos, boleh start? Boleh start apa ya? Boleh start lah? So aku try start tengok. Kunci dah. Kunci lah? Kunci lah. Kunci lah. Tak ada. Oh, dalam. Okey, kunci tak ada. Oh, okey, tak ada. So, aku balik benda ni kan. So, power memang powerful yang balik. Dia keluar habis. Kalau habis sekian ni confirm. Kurang. Okay, mau hati lah. Terima kasih Mat Racing memperkenalkan produk ni. Memang bagus. So aku nak try kat luar lagi macam mana. Cari buat. So aku dah pasang downpipe Mat Racing. Memang betul Mat Racing lah.